Hi, good morning everyone. Hai ibu, hai ayah, hai semua. So, untuk vlog kali ni Yana pergi ke Petra, iaitu one of wonders of the world. One of 7 wonders. So sekarang pukul 4.20. Patutnya 4.4. Pukul 4 dah gerak tau pergi tempat berkumpul. Sebab 4.30 Taya akan bergolek. Tapi baru yang ada suara dah siap. Diorang tak siap lagi. Ada orang dah tunggu kat bawah dah. Minta maaf. Lamanya. So sekarang kita orang kat masjid untuk solat. Sekarang pukul 6.50. Dah nak pukul 7. Lamanya. Mana? Ni Nuha. Kita solat dulu. Penat. So sekarang kami sudah selesai menunaikan solat subuh 2 rakaat dengan membaca sejadah dan insya tak ada. Okay, maksud saya tolong diorang ambil gambar JPP, Jabatan Pembendaraan Wisma. Anjir. JKR. Ni Nuha JKR. Ibu. Yang nak lagi sebulan dah. Nuha nak turun. Nuha nak turun. Sebelah uning saya okey je. Ibu Yana, dia nak berubah. Okey? Dia nak sebut Yana je, okey? Dia nak tersebut. Dia nak berubah. Dia nak tersebut dah. Aku dalam video ni. Tahu. Baik, 2 JBP. Kasih 2 JBP. JKR. Dua JKR. Allahu Akbar. Apa ni? Ya Rahman, Ya Karim. Apa ni? Minyak. Nasi Nuha ada spaghetti. Ni yang penat semalam masak ni. End up makan Maggi Hana masak. Nasi Hana. A few moments later. Tapi aku jujur katalah, kalau nak jalan daripada sini sampai ke hujung, kalau pada aku agak sakit sikit lah. Unless kalau korang mula pada tengah. So sekarang ni ada 3 tempat masuk. Sini dengan sini. Kalau korang masuk pada hujung, korang kena keluar dekat sini. Senang kata macam ni. Kalau korang masuk pada sini, automatik korang kena jalan 4.5 jam juga sampai ke tempat keluar kat sini. So dah sampai kat sampai Petra sekarang. Sampai kat mana ni? Sampai kat Petra. Saya tak buat. Belakang tu guys. Saya tak berapa faham. Aku tak tahu. Aku tadi kan yang nak L terang tu, Yana tak faham. Tapi ikut je lah. Dia datang 3 kali dah. Yana baru datang sekali. Ni lah first time. Nuha sedang mengetip duit dan kami sedang menunggu dia. Penat lah. Sebab tadi banyak tidur bangun. Masa setiap kali macam rasa macam nak sampai, bangun. Macam, dah sampai ke? Sebab ada seluar tiba-tiba. Rupanya kena tahan polis. Sama dia balik. Sebab kali lah kena tahan polis. Teruk bah dia ni. Teruknya lah bah. Aku tidur, aku tahu. Aku tidur sini. Aku tidur angkat kaki. Sejuk bawah weh. Elok je aku. Macam pakai sweater okey je tu. Okay. Sekarang kita belum masuk lagi. Tapi kaki dah lenguh. Okay. So siapa yang nak datang Petra tu, cuba fikir 2-3 kali sebelum membuat keputusan. Tak masuk lagi. Kau dah suruh dia fikir 2-3 kali. Ada Pak Wensom. I love Petra. Ini kan untuk anak cucu saya yang akan datang untuk tengok kali. Ya ke? Ana tak ada pula hari ni. Tuna makan kat sini. Budak-budak impian. Yang tandas. Yang kita cari. Ya, ini dia Nuha JKR.
menjaga tiket untuk masuk Petra. Kan, aku rasa macam tiket carnival dah. Korang bawa pasport tak? Tanda hadir. Hey, so dia gila budak ni. Why are you running? Enggak ada halak. Aku yang dulu ada apa? Kuliah adab lah sangat. Paling Alah. Gambar. Jajak nak load. Okay. sekarang kita orang menuju ke gate. Takut ada polis tu. Kita orang dah baru masuk ke Petra. Oh, dah berpijak di bumi Petra. Dan belum apa, Nuha dia dah ada niat untuk tidak meneruskan perjalanan ini. Bagaimana? Walau bagaimanapun. Dah macam basah hujan semalam. Yana, aku ada teka-teki. Ya. Kalau beruang marah, kita kena buat apa? Saya dah banyak pokok. Salah. Beri ruang. Tak. Beri duit. Tak. Beri ruang. Kena nyanyi. Bagi duit ke? Besok babe. Tu lawak tu. Aku ada teka-teki. Dah lah kau. Kenapa dinamakan Kenapa dinamakan nasi goreng? Nasgor. Asyad. Hasan Dah cukup dah. Jawapan dia sebab Dina lapar. Dina makan nasi goreng. Ibu tengok Nuha tak nak kawan. Ini salah satu daripadanya. Saya tahulah sejak bila. Saya tidak tahu dia punya sejarah. Mak tak pernah nampak guys. Mak ikut sebenarnya. Allahu Akbar. Tahu, dia baru buat ni. Pasal kata ni dah lama. Tak baik tu. Dia baru buat ni, tahu. Tak baik tu. Dia baru buat. Tahun belakangan ni kau paling tahu. Teruk bah kita. Suzon. Dah tak tahu tempat Suzon. Suzon guys dah nak jalan. Rupanya entrance ni tu entrance. Macam mana nasib kami tak tahu. Tak apa. Yang penting vlog. Nuha nak apa? Dia tu mesti menyerap vitamin D. Sekarang Yana berada di tengah-tengah laluan. Kalau siapa yang tengok 127 hours tu, lebih kurang macam tu lah. Yang diorang ni sikit penat. Tak apa. Ibu, dia suka je anjing Yana. Dia lagi muda dari Yana. Masa terong apa? Aku nak buat bunyi burung dia. Dia macam gelap pula. Macam malas nak bagi gambar. Dia macam nak bagi gambar, tapi tak ada idea nak bagi gambar. So bila nampak kan, dia macam ambil gambar dengan batu je. Mana yang cakap? Semuanya berbentuk berbeza-beza. Batu je lah macam ni. Itu dia. Wah, ini adalah satu daripada 7 keajaiban dunia yang Seven Wonder World. Seven Wonder World. Seven Wonder in the World. Dia tengok unta tu. Ni kesian je lah. Memang kesian pun. Penggunaan unta ni adalah salah satu animal abuse. Yelah. Tapi tu memang kerja dia sana.
Untuk ni Soleha, Sufian, Zayan, Nina, siapa lagi? Sakura, Fateh, Zalika. Ini nak unta ya di depan. Lidah dia tu Petra. Modeling. Dekat yang unta. So tadi banyaklah ketawa-ketawa kan masa nak pergi situ. Ni ada perjalanan lagi untuk cek masa seterusnya. Tapi masa-masa ni lemah orang ni. Senyap je. Masa aku ajak bergambar. Yana ajak bergambar pun macam okey. Yelah. Jom. Terus tak senyum masing. Senyum dalam kamera je. Teruknya. Orang semua naik atas sana. Tapi kami decide untuk tidak. Saya ikut Muha je ni. Muha kata atas tak ada apa-apa. Balik. Free wifi guys. Tak budak pakcik saya ada internet. End up-nya kita orang naik juga. Kita kat bawah tadi. Kita memang tak berniat untuk tidak naik. Ibu si Nael tu. Sini. Semua kat sini. Aku tahu. Cuma tak nak naik je. Anjing kot dah. Nampaknya Hana injured. Kita orang survive sampai ke 75%. Tapi Hana ada injured. Darah weh. Dah darah pula dah. Kau tak ada plaster dah mat kau? Inilah view dari atas. Macam biasa, padang pasir. Apa yang menarik tak tahu. Aku tak tahu menyesal apa. Tapi okey je kot. Positif. Kita masih positif. Ibu ajar kita positif selalu. End up kita orang ambil jugalah video buat trend kan. Boleh lawa lah juga. Jangan kata tak lawa. Lawa je. Okay? Lawa. Okay. Kita orang turun tadi untuk pergi ke Nuha balik. Sebab tak tahu tak ada. Allah. Masa kita straight je. Tapi orang lain dah turun tempat lain. Kita turun tempat lain. Orang lain macam dia naik di sini. Orang lain sini. Kita orang naik sini, balik sini, balik. So lagi kat Nuha lah. Nuha tak bagi tahu. Mana bagi tahu. Lepas tu sekarang ni kita tak tahu lagi mana. Betul ke tak ni? Mana dia orang? Sekarang ni kita kena terus ke kiri. Di kiri ke terus? Nael. Mana kau ni? Mana? Aku rasa sini kot. Dek, kita dah jumpa dah manusia yang berbangsa Melayu. Tapi diorang pun lala. Labas. Selamat. Ay, sakit. Very long way walk. It's okay. When you ride the donkey, it suits your time. Ay, sakit. Sibuk nak suruh kita naik donki dia. Sibuk nak suruh naik donki. Donki tu kedai. Tak, memang ada kedai tu lah. Aku ingat dia orang fikir sedongki tu kucing. Tidak. So ni dah jumpa dah Nuhanya. Terus sesi perubatan. Yana makan Nuha. Sekejap. Tak kan? So kami meneruskan perjalanan ke atas. Sekarang nak buat video mesti ada yang ajak naik donki. Pasti depan ni kau jangan nak ajak naik donki lagi. Berapa kali dah dalam video aku ajak naik donki. Aku penat. Okay? Okay tak? Kami dengan ini meneruskan perjalanan sehingga kami mampu untuk berjalan. Inilah donki-donki yang pakcik tu tadi suruh
naik. Kita kami tak nak guys. Alamak, ada yang tak faham orang single. Oh my god. Nampaknya inilah tangga menuju Kejayaan. Rasa Tuhan amda tu. Ni lah je. Saya belakang lah, tak lawa. Mari kita mulakan naik ke tangga ini. Tak sampai berapa minit dah mengah. Berapa banyak lagi ni? Oh, situ lah jalan dia. Oh, ada anjing tu kencing pula. Sana ke? Terus Ikut jalan ni. Kenapa? Bukan makan kalori je, dah fikir tahi-tahi. Tadi kedai memang tak ada akhlak. Kedai memang tak ada akhlak. Nampak benda ni atas tu guys. Awak cakap apa? Pakai tudung. Apa yang kita dapat ni? Membakar kalori je ni. Bakar kalori dapat fresh tahi. Ayo. Dia penat. Lepas tu nak hirup oksigen kan, udara segar. Apa? Semerbak watak kita. Fresh bye. Masalahnya. Habis biji-biji lagi. Sana. Nampaknya Nuha berhenti di Kecimpang. di kecundang di pertengahan jalan. Hanya lebih berdua. Jauh lagi ke? Apa tiga apa tu? Tangga ada lagi. Kasih. Ada lagi tangga. Tiga tangga lagi. Kau nak buat apa? Tiga tangga tak apa. Tu adakah itu? Benda tu. Ya Rahmah ya Karim. Jom kita bertiga je. Ni tangga yang lagi lagi sikit. Sikit lagi. 1, 2, 3 ni ketiga kot. Rida kata ada 3 lagi tangga. Benda 10 jat dan 6 km just for this stone. I think if you want to go here, you need to rating twice or thrice. Tanda hadir. Ya, Soal Petra ni paling besar ni. Kena penat sangat penat. So kat sini tak ramai sangat orang. Sebab ya, siapa je nak naik kan jauh-jauh macam ni. So inilah dia. Kau rasa worst ke naik benda ni? Worst tak? And for now, we're just relaxing here after like hell path. Speechless. Gitulah. Dah lah macam pakaian macam ni. Oh, striking. Harap dengan kasut je ni. Harap dengan kasut je isi je untuk capai ke sini. Pakaian, seluar, baju semua poles. So kita orang sekejap je kita orang kat sini. Dah tak ada mood, lapar, penat. Kita orang terus balik. Balik lah pergi. Kan balik pergi Wadiru pula. Nampaknya turun lagi laju dah naik. Usaha tu macam tu je. Tapi dah boleh rasa kaki melecet. Kaki melecet dah rasa, kaki kebas dah rasa, kaki berpasir pun rasa. Dan akhirnya dah nak sampai dah tempat yang paling mula-mula kita naik tangga. Turun berapa minit je. Naik berjam. Experience apa ni Nuha? تعمل احلى صوره قدام هسه قدام شويه تعمل احلى صوره So Yana naik kedai untuk pergi sana. عشان تعرف Penat ni. Ini kalau naik tangga tadi, aku tak tahu dah macam mana.
بنتي بين 20 So saya sedang menaiki keldai. Tiba kat atas jalan raya, pergi ke bas. Tak tahulah. Aku harap pasti tak tipu. 5 jut tau. Bila lagi nak rasa kan? Kan? وعكر الزبن Naik benda ni kau takut ni kuda semua. Kuda tinggi weh. Beres dok. Masuk vlog. Baik je. Dia saya ai. Pasal apa? Kiko saya ai. Dia ni tak, Yana rasa Dongki ni tak suka Yana. Tak asal pun ada. Dia kata dia betina. Suzy. So ni kita orang pergi ke satu bas pergi ke bas kita orang. InsyaAllah free. InsyaAllah 5 jut je. InsyaAllah. Amin. Ha? Nama dia Susan. Nama dia Susan. Icak. Belakang tu tak tahu. So ni free shuttle-nya kita orang akan naik. Penat. Bismillah. Update kita orang macam mengikut je weh. Bila siapa tak tahu. Tak tahu weh, aku dengar tadi dia kata di sini langsung tunggu sejam. Mana aku dengar dia tak tahu lah. Aku harap aku salah dengar. A few moments later. Gelak dulu sebelum nangis. So sekarang nampaknya silap percaturan. Kita orang pergi naik donkey. Tapi percaturan yang sebenar aku tak tahulah. Rasanya jalan juga patutnya. Atau naik shuttle. Atau naik shuttle. Tu je pilihan yang betul. Naik bahagi 10 orang. Tunggu sampai tu tau. Daripada kena tunggu ni. Baik tunggu. Tolong. 10 sampai yang tempat orang pergi. Lepas tu ni naik donkey. Dia pergi kat tempat shuttle bus. Dia kata free lah kan. Lepas tu kata pergi sini dulu. Pergi heritage apa? Heritage village ni apa macam apa. Ada apa bodoh ni? Ha? Tell me. Sebenarnya goblok aja. Goblok! Ibu yang dah penat. Mat, kau buat apa ni kat sini? Aduh macam apa dah. Lepas tu tak ada apa. Kita tunggu untuk shuttle bus pergi ke Barois. Setelah 20 minit kami pun bergerak pergi Barois sekarang ni. Itulah cerita dia. Pakcik cepat sikit. Ada yang menunggu. So dah happy sikit sebab menuju ke jalan yang benar. Kalau tak, ya Allah, mesti risau je. So sekarang dah sampai di musola setelah si Nuha berlawan untuk mendapatkan hak untuk solat di sini. Terdapatkan kunci. Bukan setakat pegang kunci Baik Prisma, malah pegang kunci Surau Petra. Dia bukan biasa-biasa. Dia bukan biasa-biasa. Aku pandai. Aku tadi dah kodok je lah. Bising lah Nail. So kita dah siap solat asar jamak takhir bersama solat zuhur. Alhamdulillah ala kulli hal. Lepas ni kita nak makan. Barang muka tak ada make up kan? Muka tak ada make up baris sangat ke? Macam beza sangat sama je, okey je? Sebaik. Introvert kau dah. Mantap doh, Syabab awal. Dia tak tahu kau kena nantikan vlog kita orang tau. Vlog masalah kita orang. Ada MTV semua. Sorry doh. A few inches later. Kita orang baru sampai. Penat bangun tidur.
So dah sampai bilik. Alhamdulillah kita orang punya bilik di 23. So inilah biliknya. Sekejap sampai. Ini buah bilik. Pintu dia gini guys. So masuk-masuk sini ada tandas. Alhamdulillah ada pintu. Alhamdulillah ada pintu, okay. Tandas pun bersih. Alhamdulillah ada pipe. Okay, semuanya okay. Ada tingkap. Kalau nak ngendap boleh. Okay. tiga katil. Satu katil single, satu katil queen. Dan situ ada pula ada satu mantap aircon. Okay, itu je. Ceritanya memang penat gila hari ni. Barai tak muka. Barai. Ya Allah. Muka ni yang setakat sunscreen saja. Ukulele agak-agak ambil kan. Lepas tu dah kat dalam pes. Lepas ni dinner. Maksudnya kita orang nak ambil ukulele tu tinggal. Beban tu ni. A few moments later. Berat tu guys. Hai. Masuk. Kena beratur macam DM lah Mat. Dia orang makan. So makan sikit je. Sikit ni nasi sikit. Ada ayam dengan daging je. Sibuklah kucing. So dengan ini Nuha membawa sambal dari Mafrog. Rasa sangat Arab lah. Tak boleh. Bagi diorang dulu kan. Mak gila. 12 seconds later. So tadi dah makan, dah berehat, dah solat. Alhamdulillah semuanya selesai. So sekarang kami ingin pergi ke stargazing bersama my ukulele. Nak dapat sama-sama buat hiburan sama kawan-kawan. Tu Nuha baring ke? Ni Hana. Tembamnya aku. Bintang-bintang di langit. Wah, cepatlah. So sekarang kami berada di tengah padang pasir. Nampak tak gelap? Tak nampak apa-apa kan sebab gelap. Pahala. Dari tinggi bawah nampak aku macam putih. Wah, cantiknya. Tak nampak apa-apa. Masuk vlog tak boleh. Ya, masih. Bulan dan bintang. Lagu tentang bulan. Jomlah nyanyi sama-sama. Marilah kita bawakan lagu tentang bulan. No tu macam nak. No tu macam nak lah. Nyanyi pun kita tanya. Bulan dan bintang sinar berkelipan apa dulu kot lah. Biasalah. Dah tekan dia. Senang boleh nyanyi. Kisah tentang Kami duduk di atas pasir bersama Coba lagu lain. Suan Nuha
Sama Hana, sama Aisyah, sama Imtiaz. Zulfa. Mana dia? Zulfa dengan? Zulfa. Nuri. Itulah Zulfa. Imtiaz Nampak ke? Awak ke Imtiaz? Ni lah Imtiaz. Mana? Imtiaz awak apa? Turut untuk tak kenal. Telur. Sejuk tau. Sekarang menunjukkan suhu 7 darjah Celsius dan kami berada di atas pasir yang sangat jernih, halus. Sekati je. Okey. Allah, ini guna api berasap ni baju. Lu guna tangan dengan bara. Lain macam. Masya-Allah. Different breed. Tangan dia memang kebal. Different breed aku kata. Bila berasak. Diri dia tapi berasap ni macam mana ni? Ini apa yang terbakar? Kayu ke kertas? Ui, ada marshmallow. Mantap. Weh, dah tutup je weh. Tak. Hi, this the end of day 1 of this Jaulah JPP. So, hari ni macam yang tahu kita pergi Petra dan tiba di Wadi Rum. Lepas tu dengan macam-macam lah kat Petra tu. Seronoknya bersedih. Tiba-tiba ni. Aku tengah buat vlog ni, kau bercakap. Tengoklah nanti vlog aku ada suara kau. Mira. Hi guys, kepada for subscribers Yana Wahab, nantikan vlog Yana Wahab. Tiba lah kau. Kita orang baru buat campfire tadi, main ukulele. Nampak tadi kat rumah tunjuk, tapi 2 saat je lah kat rumah pun lah video 2 saat je weh. Aku tak nak habis. So ada distraction tadi. Dia pakcik datang betulkan kita punya heater. So heater tak function. So hari ni kita orang pergi Petra. Dan Petra tu sangat penat. Hampir 10 km je berjalan, hiking semua. Sangat penat. Ya Allah, aku siapa nak pergi tu, tolong fikir semula. Dan esok kita orang akan ada jeep tour. Dan kita orang akan gerak ke Aqabah. Bye bye Day 2.